Terus apa? Ke destination seterusnya. Mata tutup gan ni mata. Kita terus apa destination terusnya mana? Bawah kita. Masjid Terapung di Terengganu, Kuala Ibal. Sama-sama kita tengok. Nama ni kita dah tengok masjid ke apa ya? Kristen ya tak? Oh, punya masjid ni ada comel juga nampak belakang putih-putih. Nanti kita tengok. Okey, acah. Mari. Baik, cantik ke masjid ni boleh tengok sendiri. Di sini ada siap tempat duduk. Memang mula-mula kita masuk tu dia ada tempat kita boleh duduk lalu boleh berehat apa semua. Dan di sini dilarang memancing dah. Dia tidak menggunakan memancing bagi menjaga keselesaan orang yang mari sini dah. Jadi kita boleh tengok sini ramai orang yang mari. Betul lah hari ni aku mari hari Minggu. Tangkap momen penuh kenangan dari desa sampai ke bandar. Emerbizi jadi penjelas. Dari sini adalah haiwan terpelihara dah, yakni ikan dia pegang sendiri pun sebab tu mungkin dia tidak membenarkan untuk memancing tu. Boleh ambil air sini bagi makan ekor ikan. Penuh misteri, indahnya alam ciptaan ilahi. Okey, kemah pada masjid ni adalah dia letak sekali kata-kata daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila jalan tu kita kata perlu saja. Bila jalan kita membaca. Kita jelajah serata negeri dengan senyuman dan harmoni. Gunung tinggi, laut terbentang, langkah terus. Jadi sedang boleh mari pada musim Hari Haji ni, kita boleh tengok bahagia-bahagia yang tawarkan oleh masjid untuk nilai pembuang. Cerita enggah di mana-mana. Setiap video penuh makna. Baik, okey kalau Pak Emon tengok, kalau bos tengok belakang tu masjid. Okey depan ni patah boh. Bagi masjid ke patah lalu boh. Tak. Situ pada makan mi tarik barokah. Oh sedap. Memang sedap nampak ni. Cuma kita duduk dak ni. Buat duduk akak punggung bodoh pasalnya. Tak ada, kita tak habis kerja lagi, kita kena selesai kerja dulu. Mari kita tengok. Apa dia orang ada set juga. Okey, mula masuk ni dia ada sedia okey. Gun kereta motor dia ni. Nak naik, nak pergi naik gun musim-musim pun boleh bah. Okey, sini ada penjualan sikit-sikit dah. Macam sana saat ni tak banyak mana kat masjid. Sini banyak sikit dia macam pasar rambut gitu lah. Pasar malam.